Hi, welcome to TPC, the cheapest double story terrace in Cyberjaya. Guarantee. Come on in. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Natasha, jual rumah landed. Hari ini saya berada di projek yang paling terbaru dekat dalam Cyberjaya. Dan yang paling penting, rumah ni adalah garanti. Garanti 10 kali garanti. Teres paling murah di dalam Cyberjaya postcode. Taman Pinggiran Cyberjaya. Okey, rumah ni location dia sangat cantik. Okey, dekat mana? Nampak? Pusing depan sikit, kita nampak Caltex. Jalan kaki pergi Family Mart. Depan sana ada Tasik Cyberjaya. Pusing sikit ke sana, saya tak tahulah nampak ke tidak, ada Hospital Cyberjaya. Nampak bangunan colour coklat tu sikit kan? Itu adalah Hospital Cyberjaya. Lokasi kita berada betul-betul di sebelah perumahan Taman Pinggiran Cyberjaya Teres setingkat. Mungkin ramai orang dekat Cyberjaya tak tahu, ramai juga yang tahu. Dekat Cyberjaya ni kita ada rumah teres setingkat lama. Dah more than 10 years dah. Satu-satunya teres setingkat di dalam Cyberjaya. Jadi rumah ni sebelah sahaja. Okey, jom kita tengok kawasan dalam. Rumah ni jangan risau, dia ada pagar sebab rumah ni adalah individual title. Di dalam Cyberjaya, walaupun rumah ni paling murah, tapi square feet wise, build up-nya untuk teres 2 tingkat dia paling besar sekali, keluasan 2187 square feet. Bukaan 20 kaki lebar, 70 kaki panjang. Parking nampak luas parking dia. Kalau kita susun baik-baik boleh masuk 4 kereta. 2 dekat car porch, 2 dekat sini. Tapi kita kena buka pagar lah sebab rumah ni individual title jadi ada pagar kan. Depannya ada driveway dalam 8 kaki. Rumah ni saya nak share sikit, jom. Satu-satunya rumah 100% batu merah. Saya tak tahulah boleh nampak ke tidak. Tak nampak lah kot, tapi tak apalah, dengar saya cakap je. Rumah ni dibina 100% batu merah. Bermaksud rumah ni lebih sejuk, dingin dekat dalam. Dan rumah ni wiringnya adalah 3 phase electricity. Dilengkapi dengan EV isolator. Dah beli rumah ni, kena tukar kereta lah. Kita ada EV isolator. Okey, jom kita masuk dalam. Saiz rumah ni 20 darab 70 kaki. So, ini adalah ruang tamunya. Lebar ruang tamunya. Kenapa kita nampak ruang tamunya sangat lebar? Sebab biasanya bila kita buka pintu, kita akan nampak tangga. Tapi sini cuba nampak. Tuan videographer nampak? Tak ada tangga. Jadi ruang tamu ini penuh 20 feet lebar. So memang luas. Okey, rumah ni ada 4 bilik tidur, 4 bilik air. Dia akan siap pada tahun 2027 kuartal keempat. It's very low density projects, 80 unit sahaja satu taman. Jangan lupa dia adalah individual title. Okey, ini tak ada sebenarnya. Kita sekarang berada di rumah contoh. Ini tak ada, originalnya tak ada. Macam mana rupanya kalau benda ni tak ada kan? Saya buka sikit. Tumpang ya. So ini tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Dinding ni ada. Ni tak ada.
Ni semua tak ada. Jadi ruang kat bawah ni sebenarnya lagi besar. Okey, ke belakangkan sikit tuan videographer. Belakang sikit saya nak tunjuk sikit. Jadi kalau tuan videographer duduk ujung sana, nampak tak ruang ni sebenarnya ini semua ni tak ada sebenarnya. Jadi dia lapang. Dia lapang. Okey. Dan ini pun buka, ini tak ada sebenarnya. Ini almari. Okey, almari. Okey. So, rumah ni design dia lain sikit kalau compare typical rumah yang ada dekat luar. Biasanya rumah dekat luar buka pintu terus nampak dapur. Tapi rumah ni tak. Kita dah separatekan, ini adalah bahagian ruang tamu. Lepas tu, ini adalah ada dinding tengah-tengah, ni bahagian ruang makan. Okey, jom kita masuk. Ini adalah bahagian dapur kering. Rumah ni fully extended. Sebab tu dia square feet build upnya terrace paling besar dalam Cyberjaya. Dia tak ada tanah belakang sebab dia dah extend, renovate siap-siap. Jadi siapa yang nak ada 2 dapur, siapa yang teringin nak extend rumah, especially Melayu kita, pantang nampak tanah belakang, mesti nak extend. Sini dah jimat 50,000 lah, tak payah extend dah. So ini adalah dapur kering. Dan sini kita boleh buat dapur basah ataupun laundry area. Dah tak payah renovate, dah siap buat pintu tingkap semua. Okey, cuba ke belakang lagi supaya nampak space-nya daripada hujung. Sana dapur kering, sini dapur basah. Okey, jom kita tengok bilik air bawah. Bagusnya design dia, pintu bilik air dekat sini. Kan? Tepi ni ada dinding. Jadi, ruang tamu tak akan nampak dapur, tak nampak bilik air punya pintu pun. Nampak? Dia punya dapur, ya Allah, panjangnya. Panjangnya. Keluasan bilik air dia ni dapur pula. Keluasan bilik air ni adalah 4 kaki darab 12 kaki. 4 darab 12 kaki. Panjang. Okey? Nampak dia bagi fully tiles sampai atas. Dan kita ada 2 pintu. Satu pintu untuk tetamu masuk, satu pintu ini untuk bilik bawah. Memang kita nampak bilik bawah ni ada katil bujang. Tapi kalau kita nak masuk katil queen bed, boleh. Cuma katil queen bed tu kita kena melintang macam ni. Kepala di sana, kaki di sini. Ada tingkap. Ini adalah tingkap. Jangan risau. Ini adalah tingkap. Tingkapnya tak kedekut, besar-besar. Okey, ini adalah bilik keempat dan bilik air keempat. Jom kita tengok lagi 3 bilik di atas, 3 bilik air di atas. Fully tiles, macam kita nampak memang tiles kita macam ni. Lantai kita bagi laminated flooring, SPC macam ni. Okey, dan bila kita sampai atas, ada ruang tamu. Ada ruang tamu. Flooring sama macam showroom. Okey. Jom kita tengok bilik kecil dululah. Ini bilik nombor 2 dan ini bilik nombor 3. Kedua-duanya sama saiz. Kedua-duanya boleh masuk katil king bed. Kedua-duanya ada bilik air masing-masing. So bilik ni macam bilik master, kan besar dia, tapi ini adalah bilik yang ketiga. So ada bilik air dan ada tingkap. Tingkapnya full daripada atas sampai bawah. Dan ini bilik airnya. Jom kita tengok bilik yang kedua. Sama je saiznya. Anak dara duduk sini. Tadi anak bujang. Ini bilik anak dara sebab dia pink colour. Setiap bilik ada tingkap yang besar dan ada ruang untuk letak study table. Dan ini bilik airnya. Okey, masa yang ditunggu-tunggu. Jom kita tengok master bedroom. Rumah ni dilengkapi dengan balcony dekat master bedroom dia. Tengok besarnya master bedroom dia. Kita boleh masuk 2 katil king bed sebenarnya. Kalau kita tengok saiz ni boleh masuk 1 katil king bed sana, 1 katil king bed sini. And then tengok, ini adalah ruang walk-in wardrobe. Masuk 1 lagi katil king bed dekat sini kalau nak. Memang muat. Ini tak ada ni almari je ya.
Allah, basah stokin saya tak boleh masuk lah. Dan ini adalah bilik airnya. Bilik airnya luas, macam hotel dia punya tiles. Keluasannya adalah 6 kaki darab 12 kaki. Bilik air keluasan 6 kaki darab 12 kaki untuk master bedroom. Jom kita tengok balcony-nya. Memang kita bagi sliding door 3 panel macam ni. Lepas tu on top of that, tepi ni kita bagi tingkap yang luas. Jadi natural lighting memang banyak. Dan balcony-nya pun tak kedekut je. Balcony dia besar. 2, 4, 5 kaki. 5 kaki darab 13 kaki. Balcony-nya 5 kaki darab 13 kaki. Cuba tuan videografer belakang sikit. Nampak tak belakang saya ni ada slab. Slab ni boleh pijak tau. Ini rumah individual title. Kalau you nak besarkan bilik lagi atau nak besarkan balcony ni lagi, dah tak perlu buat lantai. Lantai tu memang dah tersedia ada. Hanya tinggal nak buat dinding tepi dengan bumbung sahaja. Kalau tak nak renovate bilik, nak besarkan balcony je, tukar pagar ni letak dekat depan. Letak depan mana? Depan tu. Okey, jadi apa tunggu lagi? Kalau mencari rumah teres 2 tingkat paling murah dalam Cyberjaya, fully extended, free SPA, free MOT, siap hujung tahun depan, kita dah terjual 80%. 20% lagi je tinggal. Jadi hubungi saya 0104041712. Kita datang tengok jalan-jalan dahulu. Assalamualaikum. Macam mana? Berminat tak dengan rumah ni? Jom book slot viewing dengan saya sekarang. Scan je QR code dekat bawah ni untuk book viewing rumah dengan saya. Bukan rumah ni je, mana-mana projek perumahan di dalam kawasan Cyberjaya, Putrajaya dan juga Sepang memang under my territory. Alhamdulillah, saya dah 10 tahun jaga kawasan sini. Jadi ada banyak lagi projek yang best-best untuk tuan, puan, adik, kakak, abang semua survey around. Jom beli rumah. Assalamualaikum.